Ini. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Dah lelaki sih, tak kau nampak tak? Mon Mukbang Channel, dudung-dudung. Apa kata affordable. Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to Mon Mukbang Channel, dudung-dudung. So siapa je boleh tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan. So, aku dah lama dah tak buat video, dekat 2-3 minggu juga. So hari ni baru nak comeback lah. So baru-baru ni, minggu lepas lah, aku pergi ke Perlis. Aku ada beli lah beberapa benda yang aku nak buat review, iaitu produk susu. Aku beli dekat mana? Dekat Padang Besar. So satu paket ni harga dia RM10. Dekat depan mata korang ni ada beberapa warna lah. Yang air susu yogurt ni ada. Kita warna kuning, warna merah, warna pink dengan warna biru. So korang boleh nampak lah. So tak perlu nak buang masa lagi, jom kita try minum air yogurt ni. So dalam ni ada 12, harga dia RM10 je. Dan ada 4 flavor, iaitu kita tengok dulu. Yang pertama warna kuning ni adalah flavor nenas. Lepas tu ada mangga pula. Kita ada susu lembu. Lepas tu ada pisa lychee. And last ada pisa strawberry. So dekat sini ada 5 perisa lah yang akan kita review lagi. So tak apa nak buang masa lagi, jom kita try minum air susu yogurt ni. Aku beli dekat mana? Dekat Padang Besar. So jom kita try minum pisa strawberry dulu. So kat Padang Besar tu banyak lah makanan Thailand ataupun barang daripada Thailand juga. So aku belilah sebab aku nak buat review. Tak apa tak buang masa lagi, jom kita try minum. Bismillah. Okay, warna dia putih je. Masam bau dia. Bismillah. Sedap. Dia rasa dia macam air apa dia masam macam air, tahu tak botol-botol kecil tu, macam air Yakult something like air Yakult itulah. Macam air vitagen. Rasa dia macam air vitagen. Boleh lah, cuma masa-masa pahit sikit. Not bad. So seterusnya kita pisa ni pula, kita minum pisa lychee. Okay, yang ni pisa lychee. Bismillah. Yang ni sedap. Tapi kan bila kita minum air susu ni lah, kita akan rasa manis ada, tapi ada rasa macam kelat-kelat sikit. So next kita minum susu lembu lah. Sebab ada gambar lembu sini, dia kata yogurt level apa tahajat dia tak nak sebut. Nanti aku tulis je lah. So kita angkat je minum air susu lembu. So ni dia, tengok. Susu lembu ada gambar lembu kat sini. So jom kita minum. Boleh tahan, not bad. Yang ni kita minum pisa mangga. So ni dia pisa mangga. Dan yang terakhir kita minum perisa pineapple. Okay, jom minum pineapple. Bismillah. So aku dah try dah semua kelima-lima perisa ni. Aku dah try dah. Mula-mula kita akan rasa manis, tapi bila last tu dia akan sikit rasa pahit atau macam kelat itu lah. So macam spoil sikit lah situ.
Bagi aku sedap je benda ni, cuma rasa kelat tu lah, mengganggu sikit aku punya mood nak minum. So dekat sini ada 5. Aku akan bagi ranking lah mana yang paling aku suka. Semestinya aku akan letak yang pertama mangga, sebab rasa dia memang sangat sedap. Kedua, pineapple pun sedap juga. And ketiga, aku rasa strawberry ni sedap. 4, lychee. And last kali kita akan letak yogurt, apa tu yang susu lembu ni kot. Dia beverage beverage, apa dah susah aku nak sebut. Beverage yogurt flavor beverage ni aku letak last, dah susah nak sebut. Lepas tu rasa dia pun macam kosong, rasa macam susu gitu je kot. Masam-masam gitu je. So aku rasa ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku, and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana, sampai 7 bulan.